menyelamatkan Tuan Hamba. Jangan lepaskan mereka. Tangkap! Cepat! Kejar mereka! Berilah hamba berehat sekejap. Sudah jauh kita berjalan. Boleh Tuan Hamba beritahu siapa Tuan Hamba sekarang? Dan kenapa Tuan Hamba menolong hamba? Hamba cuma menjalankan arahan Tok Guru. Tok Guru? Siapa dia? Sudah, jangan banyak bicara. Tuan Hamba akan tahu siapa dia sebenarnya nanti. Dia sendiri akan bercerita kepada Tuan Hamba. Tuan Hamba, ceritalah pada hamba. Cepat minum. Perjalanan kita masih jauh. Tuan Hamba nak bawa hamba ke mana? Siapa Tok Guru tu? Cakaplah, Tuan Hamba nak bawa hamba ke mana? Mari kita teruskan perjalanan. Hamba takkan pergi selagi Tuan Hamba tak jawab pertanyaan hamba. Manalah tahu kalau Tuan Hamba juga serupa dengan Tok Cendayan yang sengaja mahu memperalatkan hamba.